أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Barisan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa, para imam, bilal, siok, petugas-petugas surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kehadrat Allah yang mengizinkan kita untuk dipertemukan pada malam ini, malam yang ke-9 di dalam Ramadan Al-Mubarak. Makna kata sudah 8 hari kita berada di dalam Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga Allah pilih kita untuk dipertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun ini 1447 Hijriyah. Maka marilah sama-sama kita beriktikad, marilah sama-sama kita bertekad dalam hati kita masing-masing agar tidak mensia-siakan peluang, agar tidak membiarkan masa di dalam Ramadan kali ini berlalu begitu sahaja dengan tidak merebut peluang-peluang yang ada di dalam Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tazkirah kita diberi tajuk dilema seorang imam. Baca panjang pun salah, baca pendek pun salah. Lagu tu lah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila tibanya Ramadan, satu-satunya salat yang hanya ada di dalam Ramadan nama dia tarawih, yang tidak sah dilakukan pada bulan-bulan selain daripada Ramadan. Tarawih ni apa makna dia? Apa yang kita faham? Yang kita faham, tarawih ni dia muncul apabila tibanya Ramadan. Satu. Yang kedua, dia ada dua cara diamalkan, sama ada 8 atau 20. Yang kedua, bab siapa betul siapa salah, yang tu bincang tang lain lah. Dua-dua betul, 8 pun betul, 20 pun betul. Yang ketiga, boleh dilaksanakan tarawih ini sama ada seorang diri ataupun secara berjemaah. Yang keempat, boleh dilaksanakan di mana-mana tempat sahaja selain daripada masjid dan surau, selagi tempat itu bukan tempat yang dilarang oleh Allah dan bukan tempat yang dikhususkan untuk membuang najis dan sebagainya. Jadi inilah yang kita faham. Dan apabila menyebut tentang tarawih, dia ada pada hari ini fenomena-fenomena kita memilih tempat, memilih imam. Antara motif utama kita berbuat demikian, yang pertama kerana keselesaan kita. Yang ni kalau kita tanya secara peribadi, suka atau tidak suka, kita akan kata saya suka pergi satu tempat tu kerana dia selesa. Selesa lagu mana? Daripada segi fasilitis, prasarana dan sebagainya. Dengan mungkin ada aircon ke, mungkin kerana kapek dia sedap ke, mungkin kerana ada majlis berbuka puasa setiap hari tanpa henti ke, macam-macam lah alasan yang kita bagi. Kemudian sebab yang lain juga adalah kerana imam yang mengendalikan ataupun yang memimpin solat tarawih itu. Setiap orang dia ada kriteria yang dia suka.
Ada orang kata, tak apa, saya suka imam ni, nama sekian-sekian. Dia baca lagu mana punya panjang pun tak apa. Tapi kalau dia baca pendek, saya nanti naik angin. Ada orang lagu tu. Tanya pada orang yang kedua pula. Saya tak apa suka pi tempat yang kawan pertama tadi suka pi tu. Pasal dia baca, imam malam tu dia baca panjang. Dan setiap malam imam mereka semua baca panjang. Saya suka pi ke satu masjid yang jauh sikit pada rumah saya. Kerana apa? Kerana tu imam dia walaupun baca biasa-biasa saja, tak ada lagu apa sangat, tapi baca pendek, saya boleh cabut awal. Tanya orang yang lain pula. Dia kata, saya secara peribadi, saya suka semayang di rumah. Saya suka semayang di rumah dengan anak bini saya. Walaupun saya ni tak berapa pandai sangat nak jadi imam, tapi saya puas hati kerana saya sendiri boleh kontrol cara bacaan saya. Saya nak baca panjang ke, saya nak baca pendek ke, saya boleh discussion dengan orang rumah saya sebelum memulakan solat. Jadi macam-macam tu ada. Baik, berbalik kepada persoalan dilema imam. Ada orang dia suka imam baca panjang kerana alasan dia, tarawih ini hanyalah ada pada bulan Ramadan. Setahun hanya 1 bulan saja. Ada orang dia tidak suka imam membaca panjang kerana bagi dia agak memenatkan. Bagi dia agak membebankan. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang ni khas untuk para imam. Apa kata Nabi dalam satu sabda Nabi yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari? Idza shalla ahadukum linnas fal yuqaffif fa inna minhumud dha'if was-saqim wal kabir, atau kama qala, hadis sahih rawahu al-Imam Bukhari. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan apabila kamu solat bersama-sama dengan manusia, yakni kamu menjadi imam dan ada orang menjadi makmum ikut kamu, fal yukhaffif, kata Nabi, maka ringankanlah. Fa inna minhumud dha'if, kerana ada di kalangan kamu itu, yang jadi makmum kamu itu, kata Nabi, ad-dha'if, orang yang tak larat. Siapa orang tak larat ni? Dia ada banyak kategori. Orang warga emas, orang uzur, orang yang bekerja berat di siang hari, duk bawah panas terik, duk angkat simen 500-600 kilo satu hari, macam-macam lah. Ini nama dia ad-dha'if. Was-saqim, kata Nabi yang kedua, orang yang uzur, yang sakit. Walaupun orang ni tak sepertinya orang yang tua, tapi orang tu dia ada sakit dia. Sakit saraf, sakit sendi, baru lepas operation, lutut terkeluar, macam-macam kategori orang. Dan yang ketiganya, kata Nabi, al-kabir, orang-orang tua yang tidak lagi berdaya. Maksud dia, ada orang umur 80, 90 lebih yang tak berdaya, tapi kerana fadilat Ramadan itu besar, dia nak mai juga solat berjemaah bersama imam. Tiba-tiba kena getah, tu imam baca 2 muka surat 1 rakaat, melelong kawan tu, contohlah. Maka dalam hadis ni Nabi suruh tok imam ni ringankan. Ringan ni bukan bermaksud semayang laju macam tuan-tuan perempuan duk tengok dalam video TikTok apa ni, hak geng seberang sana tu, geng negara seberang tu, dia pada race pula. Masjid ketiga paling laju 20 rakaat 10 minit. Masjid kedua paling laju 20 rakaat 8 minit. Mai masjid juara, dia jatuh 6 minit 20 rakaat, semayang sampai tak tahu kepala ekor baca, tunggang langgang terpelanting kepiah habis semua, punya laju. Kononnya nampak macam bagus ya, tetapi ini bukan bermaksud seperti yang Nabi maksudkan itu, fal yukhaffif, tidak. Yang dimaksudkan adalah imam itu sendiri memahami
bahawasanya yang nak jadi makmum dia tu kategori orang macam mana. Tu imam yang dilantik oleh jabatan agama contohnya di dalam satu qaryah. Dia kenal anak qaryah dia yang mana, dan dia kenal anak qaryah dia yang selalu mai dengan hak tak berapa nak mai dengan tak mai terus. Maka dia boleh agak dah, oh di sini majoriti geng-geng pencin. Maka dia kena sesuaikan bacaan dia macam mana. Di sini majoriti dia geng-geng muda. Contohnya masjid di tengah-tengah Kuala Lumpur, di belah-belah Bangsar Sot contohnya, semua geng-geng muda-muda belakang. Maka tidak menjadi masalah kalau dia hendak memanjangkan sedikit bacaannya. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, saya juga nak khususkan sebut tentang dilema imam ni hanya untuk solat tarawih ni. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang minta maaf saya cakap, banyak mengeluh kerana apa? Kerana kita duk rasa apa-apa yang Tok Imam ni buat baca ni hendaklah menyesuaikan dengan diri kita. Kita duk harap macam tu. Sebenarnya kita sendiri kena pujuk diri kita dengan menyatakan bahawasanya ini adalah solat tarawih, yang mana solat ini bersifat sunat muakkad. Dan apabila sunat muakkad, tidak ada halangan untuk kita untuk solat secara duduk. Tak kira lah umur 15 bunda belia sekalipun, nak sembahyang duduk silakan. Peduli apa? Orang kata apalah baru umur 15, SPM budak lagi, macam orang tua sikit seronok. Tak peduli kan? Ini salat tarawih sunat muakkad. Sebab dalam hati kita, kita nak merebut peluang solat malam di dalam bulan Ramadan ini yang nama dia tarawih, yang tidak ada pada bulan yang lain. Apalah salahnya kalau kita tidak manjakan diri, kita paksakan diri untuk duduk sambil bersolat di dalam sesuatu masjid ataupun surau, dan tidak menjadikan isu Tok Imam baca panjang lengah berdiri ni terhuyung hayang. Dah. Begitu juga dengan golongan-golongan pertengahan umur 40-an dan ke atas. Kadang-kadang dia rasa malu nak duduk di waktu dia sendiri mengeluh dalam diri dia tak larat diri. Sebab hari ini tak semua orang-orang yang usia dia warga emas ada sakit lutut, ada sakit orang. Orang 40-an pun dah ada. Dan dia paksakan diri. Ini situasi yang kita jumpa, tapi bukan di sini lah. Di sebelah Pulau Pinang, sebelah pulau tu. Dia mengeluh cerita habis kawan-kawan dia. Tok Imam baca punya panjang lah, aku ni sampai tak larat ni. Sedangkan hukum fiqh membenarkan dia solat duduk. Tak ada masalah. Lepas ni tuan-tuan perempuan, kalau mungkin lah saya main lagi sekali, ada lagi sekali kan, tengok semua duduk belakang. Saya tak boleh kata apa. Dia kata malah Ustaz Syafiq ke duduk semua, dia suruh. Contohlah. Tidak menjadi masalah. Hatta umur 7 tahun nak main duduk pun silakan. Nak malu apa? Dia main satu family, satu kereta, daripada cucu dia dengan Tok Wan, dengan Tok, dengan Mak, dengan Pak, satu kereta semua main duduk. Tidak menjadi masalah, silakan. Saya pun tengok senang hati, oh malam ni boleh taruh panjang ni, duduk belakang. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah. Jadi secara kesimpulannya, marilah sama-sama saya nak berusaha juga kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang solat tarawih di dalam bulan Ramadan semata-mata ini dengan kita tidak terlalu memanjakan diri kita. Maksudnya, saya sebut dah awal tadi, janganlah kita mengharapkan imam di satu tempat hendaklah membaca mengikut apa yang kita kehendaki. Kita duk harap orang dapat buat seperti mana kita selesa. Tapi kita lah kena memahami cara bagaimanakah untuk kita tidak membiarkan peluang-peluang bertarawih bersama imam-imam tertentu, walaupun dia baca panjang sikit pun kita kata tak apa. Sembahyang tarawih ni takat 4 rakaat aku berdiri sudahlah, main rakaat ke-6 sampailah ke-20 aku nak duduk. Kerana hukum fiqh membenarkan kita berbuat demikian rupa. Wallahu taala alam. Jadi setakat tu dahulu pada malam ini, mohon ampun dan maaf saya ucapkan
kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas apa yang mungkin saya kongsikan ni. Mungkin ada yang kurang bersetuju ke apa ke, tapi inilah hakikat yang perlu kita terima. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat pada kita pertemuan kita pada malam ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.